Daripada kau pakai Vario ni, baik kau pakai basikal je lah, lagi mudah rasa nak menjaganya. Motor Vario ni orang kabar bila bawa tu bunyi tu apa nak tahu bang. Pakcik yang bawa motor slow kat sebelah pun tak potong-potong lagi. Nak dikatakan punya lah slow motor ni. Lepas tu Vario 125 ni kalau bawa, sabar tu bukannya pilihan. Sabar tu kau memang kena bersabar. Itu requirement. Memang wajib kau kena bersabar kalau dengan motor Vario ni. Body dia dah lah plastik ni. Body dia plastik. Ni kalau gesek ni memang trauma dia. Owner motor confirm lagi sayang cover set daripada relationship. Biarlah putus cinta tak apa, jangan ada cover set jalan. Lepas tu kalau motor ni dekat parking, Allahu Akbar. Banyak motor ni ramai gila orang pakai. Memang ramai orang pakai. So kalau nak banding dengan nak cari motor kau, kena tengok nombor pelik satu hair juga. Tapi itulah aku tak boleh nak tipu lah motor ni orang kata memang best lah kalau bawa jalan jauh. Nak bawa pergi kerja pun sedap kan. Enjin dia sedap. Minyak pun jimat. Maintenance pun okey. Lepas tu kau tengok storage dia. Storage dia besar. Muat letak helmet. Sebab itulah orang kutuk-kutuk pun tetap juga ada orang beli motor ni. So kau kat rumah sana ada tak pengguna Vario 125? Kalau ada, cuba komen sikit kat bawah.